Dah, nanti angkat baju ke ampai ya. Lepas tu jangan lupa lipat terus. Letak kat drawer terus. Tolong Hana buat homework dia ya. Saya kena overtime ni. Balik lambat. Mak. Mak. Masa teknologi dah makin maju kat Malaysia. Jenayah cyber, robotik, AI dan sabotaj digital makin menjadi-jadi. Habis duit saya, akaun saya kena hack, semua hilang. Diorang modify gambar saya jadi pelacur. Diorang pakai AI. 真的毁了，彻底毁了！我老婆整天跟那个男性人形机器人混在一起，我根本没办法跟她争。她说她已经付了订阅费，什么鬼？毁了！ Sistem keselamatan kena londek. Robot jadi senjata. Data rakyat kena jual. Kasih rakyat paranoid ikut media-media. Pihak berkuasa menyeru orang ramai supaya tidak mengambil tindakan sendiri. Statistik jenayah robotik semakin tinggi dan telah menimbulkan kebimbangan orang awam. Rakaman menunjukkan orang awam bertindak menyerang robot-robot lain kerana bimbang kejadian sama akan berulang. Kita ke siaran langsung dari lokasi kejadian, studio kini bersama Hana. Hana, silakan. Sekarang kita tengok. Masa tengah kecoh-kecoh tu, pihak berkuasa dapat kesan satu simbol. Simbol gerakan jenayah. Ketuanya, penjenayah yang berprofil tinggi. Lepas tu, polis ambil keputusan besar dalam sejarah keselamatan negara. Diorang tubuh satu pasukan khas. Rahsia. Anggota terbaik je yang kena pilih. Teknologi biotech. Semua kompleks. Latihan buat kat lokasi yang tak ada siapa pun tahu. Tak ada kat mana-mana peta rasmi. Diorang ni bukan pasukan tempur je. Diorang jawapan negara nak hadap ancaman zaman baru. Diorang dipanggil Siaga. Dulu, jenayah cuma curi duit, curi data. Tapi sekarang, mereka curi perhatian kita. Doktor, ini yang panggil jenayah dopamin? Ya, algoritma boleh buat manusia marah, takut, ketagih tanpa mereka sedar. Bila emosi boleh diprogram dan kalau data itu jatuh ke tangan penjenayah, mereka hack kehendak manusia. Weh, Nasam. Tu bukan bini kau ke tu? Lokasi telah disahkan. Jangan ada pergerakan tanpa arahan. Garan awal 60 orang tebusan di dalam, campuran staf dan orang awam. Mana benda yang aku minta? Korang dah buang masa aku 25 minit. Lagi 5 minit pecah kepeminan ni. Jangan tu minit aku. Henyak seorang-seorang. Kita tak boleh buang masa. Macam mana status? Mereka dah sampai? 03, 04 dan 05 dah in position, Tuan.
01 dan 02? Dorang masih on the way, Tuan. Cari kat sana! Chief, dia tak minta duit. Teruskan. Saya cuba masuk ke sistem robot kamera tu sekejap. Mana akses tu? Padamkan rekod aku! Aku dah bayar cukup lama! Cuba replay balik footage tu. Mana akses tu? Kenapa dia minta akses? Akses untuk apa? Puan, ada simbol singa berparut, Puan. Ada benda tersembunyi dalam data stream. Bukan footage biasa ni. Ada folder tersembunyi. Folder siaga. Nampak gaya ni bukan rompakan biasa. Mana? Kau manager sini kan? Mana? Kecoh lah. Dah ready? Ready. Jom. Simbol tu bukan logo rasmi. Macam watermark. Simbol singa Macam tanda pemilik. Saya banyak kali nampak simbol tu kat few kes jenayah digital sebelum ni. Tiap kali simbol tu muncul je, mesti ada operasi licik guna data dan kontrol naratif. Kontrol? Dorang trigger emosi pakai data, kasih benda jadi huru-hara. Apa kaitan dengan fail siaga? Rasanya folder siaga tu untuk dorang kaji siaga dan nak jatuhkan. Rasanya perompak tu nak akses yang tak wujud pun. Ada satu lagi fail, Puan. Saya cuba buka jap. Akses dah kena putus. Kalau yang jenis main algoritma teknologi ni, rasanya kami tahu siapa dalangnya. Keadaan sekarang, pihak polis masih belum dapat kata sepakat dengan perompak. Rundingan masih berjalan, namun setakat ini belum ada sefahaman positif. Difahamkan ada lebih 30 tebusan masih berada dalam bangunan. Pihak berkuasa sedang cuba mengawal situasi supaya keadaan tidak menjadi lebih buruk. Kerja siang malam tapi tak kaya-kaya. Harga barang makin naik, gaji masih sama. Bukan nak jadi jahat, dunia dah menekan. Bila pintu semua tutup, mana lagi jalan? Topeng di muka bukan sebab nak kaya, tapi sistem lama tak dengar suara. Ini bukan cerita hero atau dosa, ini jeritan bila harapan tiada. Nak ikat kami dengan sistem,
sistem yang siapa cipta. Kau cipta kasta, kau jual demokrasi, tapi kami tetap duduk bawah kaki. Kau suruh ikut jalan, tapi jalan berpusing, keluar dari satu lubang, masuk lubang yang asing. Bertahun kami Kita sedang menyaksikan satu tragedi yang mendukacitakan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mendedahkan identiti wanita yang dipercayai sedang dijadikan tebusan di dalam bangunan tersebut. Namun, satu perkara yang pasti, dia bukan sekadar mangsa dalam laporan berita ini. Dia adalah seseorang. Isteri saya di dalam! Sekarang ini aku main-mainnya! 5, 4, 3! Taklah lambat, nak bergaya pula. Naikkan kuasa tedung ke 80%. Kuasa tedung 80% diaktifkan. Tetapkan sasaran. Analisis pergerakan musuh sekarang. Adaptif serangan salah diintegrasi. Naikkan kuasa belang ke 80%. Kuasa 80% diaktifkan. Adaptif mode active. Raja Wali, backup sikit sini. Okey, bos. Gerak ke depan! Saya perlukan map lokasi sekarang. Mi, loadkan data bangunan ke table sekejap. Chief, ada 2 akses pintu. 01. Dengar baik-baik. Bangunan dah dikepung. Sekarang cuma ada 2 pintu keluar. Bilik besi bersambung terus dengan basement. So, mereka akan lalu kat kawasan bawah tanah dulu.
Itu kelemahan mereka. Copy, Chief. Rimau bergerak. Sudah bisa sini. Kau masuk dalam. Okidoki, bos. Sud, naikkan kuasa Arnab 80%. Pengesahan diterima. Adaptive mode active. Best. Tutup muzik. Abi nak pergi mana tu? Duduk sini duduk. Temanku kau. Sistem. Naik ke kuasa buaya 80%. Kuasa buaya darat 80% diaktifkan. Banyaklah nantang ni. Menata berjumlah 10 ekor. Adaptive mode dihentikan. Siap dah. Boleh relax dah. Raja Wali. Tok soroyak kau kawe tak buat hijau. Ya, aku tahu. Okey, biar aku handle yang ni. Boleh relax dah. Kalut nak pergi mana tu? Sistem, naikkan kuasa helang 80%. Adaptive mode active. Bos, keadaan dah terkawal. Roger. Terima kasih, Raja Wali. Sistem adaptif dihentikan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Kamu semua dah selamat. Puan, dah selamat sekarang ya? Hei, panggil paramedik. Lagi orang cepat. Kita boleh lepaskan hostage semua.
Keadaan di lokasi kini sudah terkawal. Semua tebusan berjaya diselamatkan tanpa ada kehilangan nyawa. Pasukan polis menunjukkan kecekapan luar biasa dalam menangani jenayah rompakan kali ini. Chief, bentar tengok ni. Korang ingat dah menang. Korang datang sebab aku panggil. Aku gunakan rakyat untuk umpan kau, siaga. Dorang cuma macai yang aku guna. Jangan salahkan dorang. Dorang cuma mengikut apa yang disangka betul aja. Tapi aku yang kawal naratif. Kalau aku kata A je yang dorang nampak. Kalau aku kata B, C, itu je yang dorang percaya. Level macai aja. Rakyat ni mudah terpengaruh. Aku bagi naratif yang datang pada masa dorang terkejar-kejar, pada benda yang nampak berkilau, pada masa dia paling kosong, bila hidup dia sempit, bila dia rasa tak ada tujuan. Masa itulah kepala dia terbuka. Mudahnya manipulate orang yang desperate, terdesak dengan beban. Aku bagi dia nampak macam orang buta ditunjuk jalan. Kau dijanji masa depan. Nak berjaya, mesti ikut sistem. Bila maruah kau dipijak-pijak, aku tak perlu cipta kemarahan. Kemarahan itu memang suka ada. Aku cuma bagi dia arah. Aku bagi dia sebab dia musuh sebab dan tujuan. Pakai topeng untuk bebaskan diri. Aku bagi dia realiti, biar amarah yang kawal otak mereka. Biar dorang rasa bukan mencuri, tapi ambil hak dorang sendiri. Aku cuma cakap benda betul. Sistem penipu. Sampai bila kau nak jadi macai? Biar dorang bertindak sebab rasa itu betul. Dorang cuma nak balik hak dorang aja. Dorang nak duit dorang balik aja. Sampai bila? Sampai bila? Sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk, Datin, YB dan sekalian yang berhormat, terimalah persembahan seterusnya.
jaga Tedung. Rimau, ini teknologi nanomagnetic fusion. Belum ada di Malaysia lagi. Ini teknologi negara musuh. Kita rekod pakai phone je. Kijau dah habis. Tok habis lagi kau ni. Hingga boleh relax dah. Alamak, lagu favourite pula. Jangan nyanyi, jangan nyanyi. Oh, peminat kota wanita. Tak leda nak cari tina sama. Amba cinta hanya ke dia. Mak ai, besarnya demo. Ya. Kuasa 200% diaktifkan. Alamak, memang ekor pula dia. Pening dah, pening. Natai, natai, natai. Sakit. No cap. Skibidi no cap. Rimau, Tedung. Badan aku harga tak boleh gerak. Dia kentang habis. Jap. Aku datang sana. Raja Wali, jom kita guna formasi 6-7. Stand by di posisi. Diaktifkan. Let's go! Nak, kau okey betul? Aku okey. Tuan, signal siaga tak stabil tuan. Kita lost coverage, tak boleh tengok apa yang tengah jadi.
Saya cuba akses kamera dari sos lain, tapi nampaknya mereka di tempat yang asing. Mereka macam sedang struggle je, Tuan. Macam bukan kebiasaan dorang. Okey, aktifkan kod 10 dari protokol 786. Hantar drone untuk buat pemantauan, kita perlukan coverage. Siaga perlukan kita, musuh kali ini luar biasa. Dia macam tengah separuh sedar. Muz, siaga ini ditubuhkan untuk menjaga keseimbangan. Sistem yang dah disusun tak sempurna mana pun, tapi itu je yang kita ada. Sebab itu, siaga perlu ada. Supaya suatu hari nanti, kita semua dapat kembali ke fitrah. Macam mana gunung dicipta, supaya bumi tidak bergoyang. Macam bumi berputar, tak lari dari paksi. Macam matahari dan bulan tak berebut giliran. Lain macam je, Chief. Deep betul ayat pagi ni. Dengar kata saya ni, Mus. Kita adalah penjaga. Siaga adalah solusinya. Protokol 786 ini dilancarkan sebab sudah tiba masanya. Mulai hari ini, kamu kena pimpin siaga barisan hadapan untuk negara. Lindungi anak permata dari kejahatan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tapi Waalaikumsalam. bagi salam dulu, baru gugur dosa. Masuk sekarang! Kita kena berlindung. Semua. Cari perlindungan masing-masing. Rekam yang tu. Internet okey kan? Boleh live tak? Kasih lunyai semua. Lunyai!
Apa dah jadi ni? Tuan, skuad kita dah hilang formasi. Signal siaga semua lost. Ada serangan berulang dari semua arah, Tuan. Kalau kita tak buat keputusan sekarang, mereka takkan mampu bertahan lama. Tuan, skuad kita tak boleh bertahan. Macam mana ni, Tuan? Patutkah kita guna yang tu? Okey, lancarkan priority 0. Kod dia Alpha Sigma 03 Tango 69. Teknologi apa ni, Chief? Kita kena ada backup. Maxiat dah kaji kekuatan siaga. Sebab tu dia dah hack file kita. Kita terpaksa gunakan dua teknologi yang masih dalam uji kaji. Kalau saya tengok dalam sistem, K9 rentaka ni alat jammer. Pedang mizan pula. Pedang mizan dibuat berdasarkan DNA Composite 501. Some sort of an extension power. Benda barang kau bawa ni. Kasih lunyai semua tu, please. Hati-hati rimau.
Shield tak dapat bertahan! Shield low. Stop! Buaya jammer sekarang! Activate rintangan jammer! Tuan, K9 rentaka telah siap dikalibrate, Tuan. Mereka menunggu arahan seterusnya. Baik. Ground Commander, kamu terus menuju ke tempat musuh. Siaga 03 akan bantu aktifkan rentaka. Ambil perhatian, rentaka masih lagi di fasa uji kaji. Ia tidak dapat bertahan lama. Sila pastikan keselamatan pedang Mizan sementara dia sampai. Okey, Chief. Arahan diterima. Apa dia? Gawe tu larat, Don. Tahan sikit. Integrasi Biotedung 03. Pedang Mizan activate. Integrasi Mizan aktif. Sekeliling kau. Siaga nak jadi pelindung. Lindung pebenda. Lingkup adalah kau dan Siaga cuma beban. Habis terbongkang semua, kau tengok. Lunyai habis. Betapa malangnya mereka jadikan kau sebagai simbol kekuatan. Pernah dengar masuk kandang kambing mengembing, masuk kandang harimau mengaum? Ngaum pun macam kucing siam. Arahkan drone ke tempat musuh. Kita kena tengok apa jadi. Ni kenapa ni? Menyampah aku! Bangun, aku cakap! Bangun! Bagi kami 20 saat.
Raja Walia! Komander, 03. Lancarkan rentaka sekarang. 3, 2, 1, sekarang! Suara recognition. Kod utama diperlukan bagi melanjutkan pedang mizan. Sila berikan kod utama. Bismillah. Pedang mizan aktif. Kita adalah penjaga untuk menjaga keseimbangan. Supaya suatu hari nanti, kita semua dapat kembali ke fitrah. Macam bumi berputar, tak lari dari paksa. Macam matahari dan bulan, tak berebut giliran. Aku akan kembali kau! Tuan, media dah tunggu. Jom. Hari ini, negara kita diuji. Bukan hanya diuji dengan serangan, tetapi diuji dengan ketakutan, kehilangan, dan persoalan sama ada kita masih mampu percaya kepada satu sama lain. Negara kita berdepan dengan satu ancaman
yang bukan datang secara biasa. Dalam operasi hari ini, ada anggota kami yang cedera. Ada juga yang tak dapat balik kepada keluarga mereka. Kepada keluarga mereka, kami tahu tiada kata yang mampu mengganti kehilangan itu. Tetapi percayalah, pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kerana malam ini, ada rakyat yang boleh pulang dengan selamat. Ada anak-anak yang boleh tidur tanpa takut. Dan ada negara yang masih berdiri. Siaga akan terus buat kerja mereka untuk jaga keamanan, untuk pastikan negara ini selamat. Kami takkan bertolak ansur kepada sesiapa saja yang mengancam keselamatan negara kita yang berperlembagaan ini. Negara kita ni ialah rumah kita semua. Di sinilah anak-anak kecil akan membesar dan menanam cita-cita mereka. Kita juga kena sentiasa bersiap siaga. Ya, aku siaga jerang. Haha, aku siaga katak. Rasakan. Siaga you. Stand by! Let's go! Lampu kota blink, kita masuk scene. Sang saka biru semua on routine. Suit on body, yeah we move clean. Kalau dah chaos kami intervene. Tak banyak cakap, terus action. On the move, full attention. Squad solid, no distraction. Kami datang settle situation. Tak perlu sorak, tak cari fame. Bila benda panas kami in the game. Kau dengar bunyi itu langkah kami. Kalau gelap datang kami jadi api. Siap siaga, terus marah.我已经做完我的部分了，现在该你了。别告诉我你连露面的胆子都没有。